Sana menyalak, sini menyalak. Jadi baik kena maki, tak jadi baik kena maki. Buat konten elok kena maki hamun, tak buat konten elok lagilah kena maki hamun. Apa yang kau nak sebenarnya? Cuba cakap dengan aku. Cuba cakap dengan aku. Apa yang kau nak sebenarnya? Tu sebab ramai aku punya member sound. Tak payah, kau tak payah ikut sangat diorang ni. Bukan diorang bagi kau duit, bukan diorang bagi kau beras. Kau cari duit pun sendiri, kau cari beras pun kau sendiri. Kau pakai gantung tali pot pun diorang sound kau. Pakai produk pot pun kau diorang sound kau. Pakai cincin penuh jari pun diorang sound kau. Pakai jam pun tak kena. Apa dah? Aku dah buat konten elok, dah buat konten super santun dah tu. Dah tak ada maki hamun. Bahasa saya awak pun kena maki hamun. Baik dekat sini, baik dekat Gumar Biru, baik dekat Gumar Merah. Aku letih macam ni betul. Aku letih tau. Letih. Bernyalak-nyalak dalam komen, berbunyi-bunyi dalam komen. Aduh, apa salah lagi aku buat cakap? Apa salah lagi? Apa lagi tak kena? Kau nak apa sebenarnya? Jumpa aku daripada depan lah. Yang komen-komen ni jumpa aku daripada depan, kita bercakap. Kau tak tahu aku punya struggle. Kau tak tahu. Aku hilang macam-macam slot disebabkan kes Saman. Aku hilang macam-macam slot tau. Customer percaya aku kena saman, tapi aku tak marah. Rezeki yang Allah bagi. Tapi alhamdulillah member aku support. Ui, pening Mat. Aku pening dengan korang betul.